Siti Nurbasyirah Farzana, wartawan cilik dari Amazing TV SK Pangkal Neri. Saya akan bertanyakan Tuan satu soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan Tuan tentang program pada hari ini? Okey, pertama sekali saya mengucapkan tahniahlah kepada pihak sekolah kerana telah mengadakan program gerakan kepimpinan madani salah laku buli dan juga seksual dan juga pihak sekolah. Dan program ini program yang sangat baik dan sangat tepat diadakan kerana di sekolah merupakan salah satu platform untuk kita sebarkan berkenaan dengan kesedaran, kefahaman dan apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh setiap orang murid jika berlakunya kes salah laku buli dan juga seksual yang terjadi kepada mereka. Jadi program hari ini adalah satu program yang boleh dianggap program kesedaran kepada semua pihak, warga sekolah, warga pelajar. Jika berlakunya kes-kes ini di sekolah, apa tindakan-tindakan yang boleh dilaksanakan. Okay? Ya, seperti mana telah pun dimaklumkan bahawa banyak kaedah yang boleh pelajar dan juga warga sekolah bertindak jika berlakunya salah laku ini di tingkat sekolah. Baiklah Tuan, terima kasih di atas temu ramah ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Apakah pandangan cikgu tentang masalah disiplin di sekolah ini? Baik, terima kasih. Pertama sekalinya di SK Pangkal Neri ini tiada berlaku isu-isu disiplin yang kritikal dan yang biasanya ada sedikit-sedikit sahaja yang berkenaan dengan disiplin sekolah. Itu pun di peringkat sekolah kita dapat mengatasinya dengan baik. Dan contoh masalah disiplin itu ialah seperti bising dalam kelas dan juga tidak menjaga kebersihan diri. Itu sahajalah. Dan tiada berlaku masalah disiplin lain yang menjejaskan prestasi murid-murid di SK Pangkal Neri ini. Dan setakat ini murid-murid di SK Pangkal Neri ini mengamalkan cara dan mengikuti disiplin dan peraturan sekolah dengan baik. Ya, itu saja. Baiklah Tuan, terima kasih di atas temu ramah ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama.